Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Santara yang merupakan pensyarah bagi khusus pengantar pengajian pendidikan. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan 3 pengantar pengajian pendidikan yang diberi tajuk Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan Implikasi Aspirasi Sistem Terhadap Amalan Guru Berjiwa Pendidik. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Zam Haikal bin Muhammad Sabri daripada kelas C6 yang bernombor angka giliran 20231923101444 dan nombor kad pengenalan 050803010065. Baiklah, kita akan pergi kepada tajuk utama perbincangan kita pada hari ini iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang dirancang untuk dilaksanakan daripada tahun 2013 hingga tahun 2025. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia merupakan cutusan ilham mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang merangkap Menteri Pendidikan Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang saya petik pernyataan ini daripada Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2012. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah dilancarkan pada 6 September 2013 oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Pendidikan Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Ia mengandungi 5 aspirasi sistem dan 6 ciri murid yang akan dicapai dalam tempoh 13 tahun bermula daripada tahun 2013 hingga 2025. Menurut Azril Muhammad Amin 2023, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah mengorak langkah berwawasan bagi negara kita dalam mengukuhkan lagi aksesibiliti dan kualiti, kesesamaan, perpaduan serta kecekapan dalam pendidikan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini berlakunya di dalam transformasi yang berlaku dalam 3 gelombang yang kita akan bincangkan iaitu gelombang pertama, gelombang kedua dan gelombang yang ketiga. Baiklah, gelombang yang pertama yang berlaku daripada tahun 2013 hingga tahun 2015. Gelombang pertama bermula dari tahun 2013 hingga 2015 yang memberi penekanan kepada menambah baik sistem dengan mempercepat perubahan kaedah pelaksanaan program. Dalam tempoh pelaksanaan itu, tumpuan diberikan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran dengan meningkatkan kualiti guru sedia ada, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dan meningkatkan lagi kadar literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan numerasi. Menjelang akhir gelombang 1, Kementerian Pendidikan Malaysia akan memastikan semua guru, pengetua, guru besar dan sekolah mencapai tahap minimum standard kualiti yang dihasratkan. Pada gelombang yang kedua, yang berlaku daripada tahun 2016 hingga tahun 2020, Kementerian telah melaksana perubahan struktur pendidikan negara untuk mempercepatkan lagi perjalanan perubahan kepada semua inisiatif yang bermula semasa gelombang 1. Antaranya ialah pergerakan ke semua 410,000 guru dan 10,000 pengetua ataupun guru besar kepada pakej kerjaya baru dan penstrukturan semula kementerian. Kurikulum standard sekolah rendah dan menengah yang disemak semula juga akan diperkenal dalam usaha menangani kebimbangan mengenai pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk maju sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia pada hari ini. Seterusnya, gelombang yang ketiga yang dirancang untuk dilakukan daripada tahun 2021 hingga tahun 2025. Pada gelombang ketiga ini memfokuskan kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluasan operasi. Di mana pada permulaan gelombang ini, semua sekolah, guru dan pengetua guru besar perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Kementerian juga akan menganjakkan kebanyakan sekolah kepada model pengurusan berasaskan sekolah dan membangunkan model kejayaan sekolah berdasarkan inovasi dalam pengajaran. Dalam usaha membangunkan sistem pengekalan, kemajuan kendiri yang mampu untuk mencetuskan inovasi dan meningkatkan pencapaian yang lebih tinggi.
Seterusnya, kita akan membincangkan tentang 5 aspirasi sistem pendidikan yang terkandung di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia berhasrat untuk mencapai 5 keberhasilan bagi sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan juga kecekapan. Aspirasi yang pertama dalam sistem pendidikan kita iaitu akses. Pada aspirasi ini, Kementerian Pendidikan merancang untuk melaksanakan 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Kementerian Pendidikan juga berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas menjelang tahun 2020. Seterusnya kita pergi kepada aspirasi yang kedua iaitu kualiti. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, negara kita akan dirancang untuk berada di dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiraan antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. TIMSS dan PISA ini menguji bacaan, matematik dan sains sahaja. TIMSS ini membawa maksud Trends in Science International Mathematics and Science Study. Manakala PISA itu merupakan akronim daripada Program International Student Assessment yang diperkenalkan oleh OECD, iaitu Organisation for Economic Cooperation and Development, yang mana ujian ini diadakan 3 tahun sekali bermula pada tahun 2000. Dan negara kita, Malaysia, mula menyertainya pada tahun 2009. Pentaksiran tambahan yang menangani kualiti dimensi lain juga yang relevan dengan konteks Malaysia boleh dimasukkan apabila dimensi itu dibangunkan dan diterima di peringkat antarabangsa. Seterusnya, aspirasi yang ketiga iaitu equity. Melalui aspirasi ini, Kementerian merancang untuk 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dilaksanakan pada pada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia melalui aspirasi equity ini, iaitu bandar luar, bandar sosioekonomi, gender menjelang tahun 2020, yang di mana pengurangan ini akan dilaksanakan menjelang tahun 2020. Selain itu, Kementerian juga berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid bandar dengan luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender sehingga 50% menjelang tahun 2020. Seterusnya, aspirasi yang keempat iaitu perpaduan. Sistem pendidikan ini menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Seperti mana yang kita tahu, di dalam kelas itu sendiri terdapatnya pelbagai kaum daripada kaum Cina, kaum India, kaum Melayu. Dan saya percaya apabila mereka didudukkan dalam satu kelas, perpaduan itu akan dapat dieratkan kerana mereka juga menghabiskan masa mereka banyak di sekolah, belajar bersama-sama dan sebagainya. Dan kita dapat mengenal pasti dan kita juga dapat mengetahui bahawa apabila kanak-kanak ini berinteraksi antara satu sama lain, mereka ini juga akan dapat menghayati perbezaan antara satu satu sama lain dan sebagainya. Dan seterusnya, murid yang berusia 7 hingga 17 tahun ini Murid yang berusia 7 hingga 17 tahun ini menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah melalui interaksi bersama murid lain daripada pelbagai latar belakang. Murid dapat belajar memahami, menerima dan menghayati perbezaan sama ada daripada seseorang itu daripada kaum India, kaum Melayu. Perbezaan yang terdapat di antara mereka merupakan bukan penghalang untuk mereka untuk bersatu padu antara satu sama lain sekaligus menjalankan hubungan yang harmoni di sekolah tersebut. Seterusnya, aspirasi yang terakhir iaitu kecekapan. Melalui aspirasi ini, ia menekankan bahawa sistem itu hendaklah memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan yang sedia ada. Hal ini kerana sistem pendidikan Malaysia ini telah menerima peruntukan yang tinggi, namun peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem. Melalui Aspirasi ini menekankan bahawa peruntukan yang diberikan oleh kerajaan kepada pendidikan itu hendaklah bermanfaat kepada murid seperti melaksanakan aktiviti-aktiviti yang betul dan ianya mestilah disalurkan ke dalam sistem dan bukannya diseleweng dan sebagainya. Dan peruntukan-peruntukan yang diberikan itu banyak ya, yang seperti mana yang kita tahu. Jadi peruntukan itu hendaklah digunakan dengan betul, dengan betul iaitu pada murid-murid itu sendiri.
Baiklah, kita akan pergi kepada satu topik kita yang seterusnya iaitu 6 aspirasi murid dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Baiklah, apa itu aspirasi sebenarnya? Aspirasi ini bermaksud keinginan yang kuat ataupun cita-cita yang mana pernyataan ini saya ambil daripada Kamus Dewan edisi keempat 2015. Aspirasi murid dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang pertama ialah pengetahuan. Dalam aspirasi ini menekankan bahawa setiap murid perlu mempunyai keupayaan literasi dan numerasi dengan sepenuhnya. Selain itu, penting bagi murid menguasai mata pelajaran teras seperti matematik dan sains. Murid juga perlu didedahkan kepada pengetahuan am yang menyeluruh tentang Malaysia, Asia, dan dunia dari aspek sejarah, manusia, dan juga geografi. Murid juga digalakkan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang lain seperti seni, muzik, dan sukan. Melalui aspirasi ini, kita dapat lihat bahawa pengetahuan murid itu dapat ditingkatkan apabila murid itu menguasai literasi, numerasi, yang mana kita tahu ianya merupakan asas kepada pembelajaran. Yang mana kalau kita tidak menguasai perkara yang asas tersebut, maka pembelajaran kita itu tidak akan dapat dilaksanakan dengan betul. Seterusnya, aspirasi yang kedua iaitu kemahiran berfikir. Dalam aspirasi ini, setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka, iaitu menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat untuk membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu yang baharu. Melalui kemahiran berfikir ini, murid itu akan memperoleh ilmu, mencipta ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka dan menerapkan perasaan ingin tahu dengan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Yang mana kemahiran berfikir itu akan dikuasai oleh murid dan diserapkan dalam pemikiran murid itu sendiri. Selain itu, setiap murid itu perlulah menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk penaklukan dan pemikiran kritis, kreatif serta inovatif. Seterusnya aspirasi yang ketiga iaitu kemahiran memimpin. Melalui aspirasi ini menekankan bahawa kebolehan untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan amat penting. Sistem pendidikan akan membantu murid mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang formal dan bukan formal, bekerja dalam pasukan dan mengamalkan ciri-ciri kepimpinan. Kepimpinan ini juga merangkumi 4 dimensi iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi dan berkomunikasi dengan berkesan. Melalui kemahiran memimpin ini, seorang murid itu dapat mendidik kepimpinan dalam diri mereka supaya mereka dapat memimpin orang lain, komunikasi dengan berkesan, berdaya tahan dan memupuk aspek-aspek kepimpinan dalam diri mereka itu sendiri. Seterusnya, aspirasi yang keempat iaitu kemahiran dui bahasa. Dalam aspirasi ini menekankan bahawa setiap kanak-kanak harus menguasai sekurang-kurangnya bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan, dan bahasa Inggeris itu pula sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Murid akan berupaya untuk menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja apabila mereka menguasai perkara tersebut selepas menamatkan persekolahan. Kementerian akan menggalakkan semua murid untuk pelajari bahasa lain sebagai bahasa tambahan. Seperti mana yang kita tahu dalam industri kita pada hari ini, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris itu saling diperlukan. Hal ini kerana komunikasi dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu ini kita dapat lihat dalam industri digunakan dengan sepenuhnya. Bahasa Inggeris sama ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu, ianya sama penting dan digunakan di dalam industri. Jadi sebab itulah kemahiran dua bahasa ini ditekankan dalam aspirasi ini. Seterusnya, aspirasi yang kelima iaitu etika dan kerohanian. Sistem pendidikan ini akan memupuk etika dan kerohanian dalam setiap diri murid bagi membolehkan murid itu mendepani cabaran yang akan ditumbuhi dalam kehidupan dewasa agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal serta berani melakukan sesuatu yang betul. Selain itu juga, individu yang penyayang akan dapat menyumbang kepada kesejahteraan dan ekonomi negara. Melalui aspirasi ini,
kita dapat melihat bahawa aspirasi ini menekankan bahawa seorang murid itu perlu untuk mempunyai etika dan kerohanian yang tinggi. Hal ini kerana kita dapat lihat bahawa etika dan kerohanian ini sangat penting dalam kehidupan supaya seorang itu dapat hidup secara harmoni dalam masyarakatnya, sama ada murid itu berada di sekolah dan sebagainya. Dan apabila murid ini di sekolah sudah dididik untuk hidup secara harmoni dengan kaum lain, Cina dan India dan sebagainya, kita dapat lihat nanti apabila mereka sudah dewasa, tidak akan berlakunya masalah perkauman yang dicetuskan apabila seseorang itu tidak berpuas hati dengan kaum lain, apabila sejak daripada sekolah lagi murid-murid itu sudah ditekankan bahawa etika dan kerohanian itu amat penting. Dan sekaligus semangat penyayang akan dapat dibentuk, semangat penyayang akan dapat dibentuk dalam diri mereka itu sendiri. Seterusnya kita akan pergi kepada aspirasi yang terakhir, aspirasi keenam, iaitu identiti nasional. Identiti nasional ini diperkukuhkan melalui penghayatan prinsip rukun negara dan ia amat diperlukan untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Selain itu juga, murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau status sosioekonomi. Dan semangat patriotik ini perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah negara dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Kita dapat lihat bahawa aspirasi murid ini menekankan juga identiti nasional. Hal ini kerana identiti nasional ini dihayati apabila seorang murid itu menghayati rukun negara. Dan apabila identiti nasional ini dikuasai oleh murid, maka semangat cinta akan negara itu akan dapat dipupuk dalam diri murid itu sendiri. Dan apabila seorang murid itu cinta akan negara, maka seseorang murid itu akan juga cinta cinta kepada keharmonian. Dan apabila sudah dewasa nanti, mereka tidak akan ada isu dan mereka tidak mengira etnik, agama atau status sosioekonomi untuk bersatu padu, hidup bersatu padu dalam kalangan masyarakat. Apabila mereka itu juga mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Seterusnya kita akan pergi kepada tajuk kita yang terakhir, iaitu implikasi aspirasi sistem terhadap amalan guru berjiwa pendidik. Baiklah, implikasi aspirasi sistem ini terhadap amalan guru berjiwa pendidik. Yang pertama, kita akan melihat seseorang guru itu akan mempunyai wawasan. Guru itu akan memiliki wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berfikir aras tinggi, dan mampu berinovasi supaya dapat meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Guru juga dapat memastikan murid berupaya berdaya saing di arena antarabangsa. Namun guru itu seharusnya terlebih dahulu mencapai standard global agar ilmu dan kemahiran yang dicurahkan kepada murid sejajar dengan hasrat pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Apabila aspirasi itu dilaksanakan, kita dapat melihat bahawa seorang guru itu akan memiliki wawasan yang unggul. Apabila seorang guru itu memiliki wawasan yang unggul, maka ilmu yang ilmu dan kemahiran yang dimiliki oleh seorang guru itu juga amat berkesan untuk dicurahkan kepada murid dan sekaligus sejajar dengan hasrat pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Dan guru yang unggul itu juga akan dapat berfikir dengan aras tinggi dan mampu berinovasi sekaligus menyumbang kepada pendidikan dalam negara kita. Implikasi yang seterusnya ialah daripada aspek kemahiran teknologi. Guru menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran, pengajaran dan pembelajaran serta teknologi dalam membentuk inovasi murid dalam interaksi bersemuka dan persekitaran maya. Guru juga perlu mempamerkan pengetahuan, kemahiran, gaya kerja seorang profesional dalam masyarakat global dan digital, termasuk kemahiran dalam sistem teknologi maklumat komunikasi bagi menyokong inovasi murid. Seperti mana yang kita tahu, pada zaman kita sekarang ini, semuanya sudah digital, di mana pembelajaran itu boleh dilaksanakan secara digital, seperti contohnya dalam Google Meet dan sebagainya. Jadi seorang guru itu haruslah menguasai kemahiran teknologi dengan sepenuhnya. Hal ini kerana kita mengetahui bahawa sistem pendidikan pada sekarang ini sudah bergerak ke arah digital. Oleh itu, seseorang guru itu perlu menguasai kemahiran teknologi supaya seorang guru itu juga mampu mendukung inovasi murid itu, sama ada kelas itu akan dilaksanakan secara interaksi bersemuka ataupun persekitaran maya itu sendiri.
Seterusnya, implikasi yang akan juga dihadapi oleh guru ialah seorang guru itu akan menjadi suri teladan kepada murid-murid mereka. Guru ini akan menjadi suri teladan dengan menghayati nilai dan perpaduan dalam kalangan murid seperti dengan hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Guru juga akan berusaha untuk menghasilkan murid yang mempunyai identiti nasional yang kukuh melalui pengajaran dan pembelajaran, aktiviti kurikulum serta aspek pembangunan sahsiah murid. Perkara tersebut diterjemahkan dalam anjakan transformasi ketiga, iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai rohani. Kita dapat melihat di sini bahawa apabila seorang guru itu menghayati aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, maka seorang guru itu akan memahami bahawa bahawa guru itu memainkan peranan yang sangat penting dalam menjadi suri teladan kepada murid agar murid itu dapat menjadi seorang yang berguna dan menyumbang bakti kepada negara selaras dengan hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia itu sendiri. Seterusnya, kita pergi kepada implikasi kepada guru daripada aspek pengurusan pembelajaran dan pengajaran. Seseorang guru itu akan berupayaan untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran secara efektif serta memastikan objektif dan matlamat yang ditetapkan itu tercapai. Selain itu juga, guru perlulah bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid menerusi cara berfikir, nilai dan kelakuan murid yang perlu pada tahap optimal secara berterusan. Seperti mana yang kita tahu, pengajaran dan pembelajaran ini dilaksanakan untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada murid dan kita sebagai seorang guru itu sendiri hendaklah memastikan objektif dan matlamat yang ditetapkan itu tercapai supaya murid itu dapat ilmu pengetahuan yang seharusnya mereka dapat. Dan guru itu juga haruslah memperkembangkan potensi dan pencapaian murid itu melalui cara berfikir, nilai dan kelakuan mereka itu sendiri. Seterusnya kita akan membincangkan pula pembangunan profesionalisme dalam kalangan guru ini, yang mana pembangunan profesionalisme ini merupakan implikasi kepada guru itu sendiri. Seorang guru itu harus melestarikan pembangunan profesionalisme dengan sentiasa memperbaharui pengetahuan dan meningkatkan kemahiran melalui pembelajaran yang dilakukan secara berterusan. Selain itu juga, guru haruslah menambah baik amalan profesional secara berterusan dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Dan guru itu harus berani untuk meneroka pelbagai cabang ilmu bagi mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran yang berkesan. Rumusan yang boleh saya buat berdasarkan pembentangan yang telah saya lakukan tadi ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini dilaksanakan dalam 3 gelombang yang berfokus kepada 5 aspirasi dan 6 aspirasi murid dengan melibatkan 11 anjakan dalam sistem pendidikan, yang mana pernyataan ini saya petik daripada Hasil Abdullah tahun 2020. 5 aspirasi tersebut itu juga meliputi akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Dan rumusan yang kedua yang boleh saya buat ialah 5 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang dilaksanakan daripada tahun 2013 hingga tahun 2025 dibangunkan sebagai satu pelan tindakan untuk prestasi murid sejajar dengan standard pendidikan antarabangsa dalam usaha mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi keperluan abad ke-21. Pernyataan ini saya petik daripada Nurliah Muhammad Amin dan Muhammad Hanafi Muhammad Yasin 2016. Berikut merupakan senarai rujukan yang saya gunakan untuk menghasilkan hasil pembentangan saya ini. Baiklah, itu sahaja daripada saya untuk pembentangan kerja khusus saya untuk subjek pengantar pengajian pendidikan ini. Sekian, terima kasih.